Kemudian dalam dia macam ni Akan gambar dulu yang bahagian atas ni sebab kita akan buka all the connectors ni. Yang ni dia panggil sebagai main ECU-MG kan, MG. Dia ada satu lagi kat bawah. Itu untuk motor controller khas. Yang ni sebagai main controller lah. Okay. So kita akan buka yang ni dan yang ni. Ni connection signal untuk dia punya relay. Dia- ini relay ini apa ni? contactor. Contactor high voltage charging connector yang atas tadi tu. Yang saya bagi tahu. biasa Ni rosak gas, positif biasa sini. rosak ni lah. Tak, belum lagi. Ini negatif positif dua-dua dekat sini. yes, positif negatif kat sini. Ini positif, ni negatif. Macam mana Nampak? kita nak? Positif ni. Oh, okey. Positif, negatif. So yang ni buka, buka. Ambil gambar nanti lupa wiring. Lepas tu dia akan buka yang ni, tarik keluar. Kita akan buka cover ni. Di bawah ni baru ada dia punya motor controller. Okey. Ada warna ni hitam, hitam besar, hitam Dia kecil. punya skru kita taruh lain. Letak balik situ boleh kan? Kita balik. Fungsinya apa no? Apa je?对 Tak sama. 其实它这个应该不会乱的。 Boleh. Tengok ni jenis klip, bukan klip. 你看啊，它的长短嘛，对，你来比了都大概就懂了。 All the connectors ni buka Kita buka Empat plate. Satu, dua, tiga. Nak buka ini ya? Yes. Yang lagi dah. Ha? Yang lagi dah. Ada lagi. Ini yang lagi ya. Oh ni. Ni box 10. Jadi konektor dah. Ini tak payah buka kan? Tak ada, Ni tadi tak kita buka sini saja nombor. Dia buka dia punya wire. Wire. Ni wire. Dia punya wire ada tengok dia ada suara. Boleh agak lah Boleh dia pergi agak mana. lah. Tadi ada ambil gambar safety. Saya pernah kena buka tembok wih, macam mana? Last buka diagram balik. Satu-satu check. Oh ni sini. Tangkap gambar tu penting. Ya. Tapi ni kalau rosak satu kali tukar kan. Biji lah, senang Biji. sikit. Senang satu kali dah. Sekarang Ya. tak buat pening-pening nak kerja. Pasal tau, you kalau lipih balik, nanti you lipih ni, itu latang. Itu siap, itu latang. Ya, Tapi ni saya customer pernah maki buat satu kita kali. ni. Tu time contactor lah. Tapi dekat China, saya pergi China sana, Dia orang buat balik. dia semua buat balik. Ini kecil-kecil semua boleh tukar punya tau. Sebab time saya punya tu kan kita bas China punya kan. Spare part semua ada. Dia ada punya. Ini kalau hantar dekat macam asing tu pun tak boleh repair. Ni EV. Kalau dia ECU. ECU yang susah nak cari kan. Hantar dia repair, dia repair. Dia tukar chip Ada dia. lagi dua, satu, dua, tiga. Baru 400, 700 dia charge. BM. Buat ini benda mata mempertajam tu. Ya. Dia kecil-kecil. Tangan pun tak boleh gegau.
lagi satu. Dia ambil murah repair ECU. Dia box macam mana chip dia tunjuk ni. Ini kita biasa buat. PCB Hmm. boleh repair. Boleh repair kan? Boleh repair. Tapi masalah dia, nak dapat chip ni saja. Ya. Mau dapat chip saja dia jadi... Ni abang punya ni memang buat macam ni lah kan? Kami mula daripada hitching dia PCB lah. Ni komponen ni memang boleh repair. Tapi kena ada satu lagi special tool untuk dia punya reading dia tu. Oh. So kalau One. ini Right. temperature pun kata What? tinggi kalau masa nak apa blow Welding. dia panggil Sini ya, kita ya kan. Sini ya. solder. Ah, Bukan dia panggil alat ni awak. dia pakai heat dia blow ni dia lekat je. Oh. Cip semua. Solder kat belakang. So, yang ni kan macam ada tembaga-tembaga ni pakai hit saja, dia melekat.